Ni abang Grab makan ke macam mana ni? Jom start. So sekarang the paling latest sekali. Tak tahu kalau challenge, kalau tak plan macam mana? Nama berbunyi Doremi. Welcome back to my YouTube channel Ariana Suhaimi. Ever ambitious, el for luar biasa. Wait for yes girl, tak pernah putus asa. I for like this, and for next level diva. I for Ariana, yeah nama dia. Sing it loud, A-L-Y-A-N-A. Dia bukan biasa-biasa. A-L-Y-A-N-A. Semua pakai dalam satu nama. So guys, untuk konten kali ni kita makan. So konten yang next ni kita makan lagi. So apa yang kita order hari ini adalah kita orang ambil combo chick fire burger chicken with fire chicken. So ayam ni, so set dia adalah satu ayam, satu burger, satu mashed potato dengan satu air lah set dia. And then kita orang tambah lagi satu, actually kita orang minta large tapi dia bagi dua yang small punya ni dia bagi dua. So jadilah dua seorang. Hari ni kita orang pakai Glove. So kalau nampak macam tak senonoh sangat bukan tak senonoh, pincau tangan 2 hari tak habis. Betul. Pincau sangat tangan sebab korang tengok hari tu bapak merah ni. Tapi kali ni kita ambil level 3 Tapi je. konten kali ni kita orang akan tak banyak bercakap sebab konten ni fokus kepada challenge. Sebab hari tu kalau korang perasan saya banyak sulam air. Lepas tu memang Alena makan saya dah stop dah. Sampai ke konten saya dah stop makan dah. So yang ni kita nak cari pemenang. Siapa? Kita cari pemenang. Bukan mukbang ke? Yelah, kita sambil Pemenang apa? sambil challenge lah. Siapa yang paling tahan pedas. Tahan pedas tapi hari tu dah ambil level 5 ni. Downgrade pula jadi level 3. Yelah, level 5 tu lampau sangat. So level 3 ni sebab syarat dia air ni adalah benda lah. Air ni tak termasuk dalam kita punya challenge. Challenge ni senang cerita. Kena habiskan. Habis tanpa minum air. Hari tu korang tengok minum air Yes. kan. Tu tanpa minum Cuma kali ni air. best sikit dia ada burger. Burger ni kita ambil burger apa? Nama dia ada 2 pilihan. Satu yang mungkin tak pedas. Nuklear. Kita orang ambil yang nuklear punya. Nuklear dengan satu lagi tu tak tahu apa nama. Tak ingat lah nama dia apa. Tapi yang nuklear punya mungkin pedas lah. Dengar nama nuklear macam pedas. So kita orang pilih nuklear. Tengok sikit burger dia apa. Burger ayam ni. Macam tu sekali. So let's Ni abang Grab makan ke macam mana ni? Hilang kepala ni. tu lekat kat situ tu. Oh. Apa sudah Abang Grab? Tak ada, tak lekat. Memang kepala dia hilang ni. Ini Tak payahlah tu 2 orang. tak payah tu 2 orang pula. So delicious lah dia punya appearance. So wow, apa yang ada dekat ayam ni adalah burger ni tak adalah macam dalam gambar Macam awak gitu dengan kepala picture hilang. for illustration sahaja. So yang ni ada macam ada cheese, ada ayam, lepas tu ada roti lagi satu. Dia tak So macam burger lain lah, basically tak ada sayur. I like. Untuk orang yang tak minat sayur tu. So Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ini apa ni, challenge ke? Challenge. Jangan banyak sampai cakap. habis dulu ke? One bite challenge ke? Tak lepas one bite challenge. Aduh melampau. Ini kita Allah Akbar. Kita kena makan. Challenge dia sebenarnya kat jamu air. Tapi nak minum air tu kita kena habiskan. Kalau dah kita minum air tanpa kita habiskan, baru kita kalah. Okay. Habiskan semua ni tanpa minum air. Air last. Ya. Jom start. Dah ada sos mustard lah dalam. Yang kuning ni. Tapi geram lah, kepala dia hilang. Kepala roti dia. Boleh tak? Tak pedas sangat. Yang bulan suri.
Banyaklah sos mustard dia. Tak hambar lah walaupun dah ada sayur. Ini tak pedas sangat. Korang boleh purchase lah. One bite. One bite. Tinggal ni je. Oh. Level 3 nice lah. Macam untuk orang yang macam Level 3 ayam ni. Yang ni nuklear. Tapi kalau Lain lah. nuklear pun tak berapa pedas sangat. Boleh tak? Dia macam makan masak lemak cili padi. Macam tu je lah. Pedas dah. Nuklear dengan atom. sosok Atom lah. Bom nuklear dengan bom atom, mana lagi kuat? Atom lah kan? Sebab dekat sini pun atom dia ada api. Bermakna bom atom lagi pedas lah. Patutlah makan tak berapa pedas. Patutlah biasa-biasa je nya. So mungkin atom tu level 5 lah kot. Pedas gila. So dia biasa je. Okay. So far okay. Boleh lah kepada yang tak kuat pedas tu nak kan. Yang ni kita orang ambil level 3. Benda ni kita orang makan. Okay, so far tak minum air lagi. Tak pedas sangat. Tak macam hari tu sampai menggigil-gigil aku. Ni pun okey, best nak. Tak challenge lah macam ni. Ni lebih kepada mukbang lah ni. Jadi mukbang guys, tak ada challenge dah. Sebab Aku tengok kau makan, kau tengok aku makan lah. Gitu. tak pedas sangat. Dia tak challenge lah. Dia macam level 5 tu dia memang susah untuk orang yang nak buat challenge. Sebab kalau korang tengok hari tu, yang level 5 sampai hitam kan. Yang ni okey je, biasa je. Macam ayam masak merah. Patutnya kita kena try yang 3 lah. Yang 4. Okay, dapat yang 5 lah. 5 kita dah try. Kita 3 dah try. Kita dah try 4. Kalau level 1 dia calik-calik gitu je ke macam mana? Tak. Takut level 1 dia ambil, sapu. Buat rasa-rasa. Tapi tak pedas pun still meleleh-leleh pun. Itu lah. Nak isi saya banyak lagi ni. Dah nak. Sebenarnya nak beda. Kita pula. Kita perlu memakan sampai habis dulu. Tapi kita orang pernah makan tau yang level 3 ni. Dekat tempat kerja. Dah. Apa
Apa yang ni tak pedas? Betul tak nak isi saya? Apa lagi? Ayam ni besar, ayam ni tu lagi kecil. Tu daripada hujung-hujung kan? Terbarat kan, lepas tu saya tak berhenti makan. Dia macam nak sampai ya. Dia baru pergi kat lidah. Yang tak nak tadi pusing ke? Bulat dah? Budak dah? Maknanya lah tak gemuk. Belum dah ya? Dah habis? Tak habis dah? Minum lah. Saya menang. Ayam kecil. Tak pedas. Dia sakat macam geli-geli keluar air pun boleh lah. Pedas, pedas. Ujung-ujung. Apa level 3? Average. Dia seronok lah untuk korang yang makan. Memang tak nak membazir, should be beli yang level 3 je lah kot. Sebab kalau korang ambil level 5, takut korang tak habis. Membazir je. Wih. Ha? Kenapa? Kan pedas ni kan sok-sok je. Mashed potato dia panas. Dah macam mana ni? Azam tahun baru pun aku. Sekarang dah tengah tahun. Makin naik ni. Oh, ini memang kan awak punya awak punya azam kan nak kurus. Saya punya bakri nak gemuk. Bakri? Awak azam saya bakri. Saya punya azam sebenarnya nak gemukkan sikit badan saya. Sebab berat saya sebelum ni adalah awal tahun 2025. Berat saya 43. Tapi hujung tahun lah, bulan 11, berat saya dah 50.
So sekarang dia paling latest sekali. Paling latest sekali, berat saya sekali 556. So saya berjaya, yang tak berjaya ni. Lemah. Betul lah, saya berjaya. Awak tak berjaya. Ya, itu pada makan-makan. Apa benda ni? Kau tak makan. Ni ingat baru keluar daripada swimming pool kot. Keluar daripada ais sikit. Tempat ais. Sebab sejuk. Swimming pool sejuk apa? Ada je kalau air panas. Habis. So yang ni adalah favourite saya juga. Apa? Tak challenge ni. Tak. Wow. Apa mu kata depan sampah ni? Tak ada sikit. Ada 2 mashed potato. Ini macam nak pada mukbang ni. Tak nak membazir. Ya kok. So kita gaul. Sedap gila weh. Gaul. Kena try tu. Kita orang repeat berkali-kali dah. Ini Nampak tu? depan kamera, belakang kamera lagi. Kalau boleh hari-hari dia nak order. Over betul. Overreact betul dia ni. Tak Tapi susah. sedap. Janganlah overreact, nanti orang macam tak percaya macam tu. Tapi sedap. Tak overreact pun. Kalau dia overreact, ada saya tengah makan burger tadi orang macam tu lah. Tapi ini je yang saya suka berbanding dengan mashed potato lain. Ya. Ya. Dia pedas dengan panas-panas sikit. Satu lagi saya nak simpan. Satu lagi kita nak makan lagi. Sebab sedap. Tu saya nak simpan. Dia kena makan sikit-sikit. Dia kalau hari-hari makan pun tak mak. Saya suka. Macam bumbu baby rasa. Pernah makan baby punya gula yang buat nestem? Nestem. Pernah sangat. Macam tu je rasa dia. Rasa nestem baby pula. Mami. Jom. Apa? Nak tak kita pergi beli Nestem Baby, lepas tu kita ni makan. Apa benda lah kau ni? Sedap lah Nestem yang madu tu. Baik makan makanan kucing ni tu. Dah sedu dah. Sebab ni adalah hitam. Banyak. Tapi so macam mana ni? Tak jadi content challenge ni. Hari tu lagi challenge 5 kali pedas. Itulah patutnya ni yang sesuai untuk kita berborak tau. Yang hari tu dia boleh buat, dia boleh terfikir untuk buat konten makan pedas. Nama pun challenge kan? Kena lah Tapi benda-benda yang sabar. tajuk dia tu buat lain. Awak apa? Makan pedas, makan nasi sambil baca head comment kan. Lepas tu dah cakap challenge. 5 kali pedas. Tak apa, janji perut kenyang. So gang, macam mana ni? Tak jadi challenge. Orang lain je lagi tengah makan. Mukbang. Kategori mukbang lah kan? Apa tu? Main gitar. Orang lain lah. Aku dah 20 minit dah. So guys, dekat itu saja konten kita. Challenge gone wrong.
Semua kalau nak buat challenge tak jadi tak habis. Dia jangan plan macam itu. Plan mana pun. Dah tu kalau challenge, kalau tak plan macam mana? Dah lah korang. Malah ada lembut lah. Woi, sungguh dah. So itu saja. Korang layan je lah kekacipan kami ni. Kalau korang minat, korang boleh tekan subscribe, like, komen dekat bawah. Korang pada mood. Bye.